Tadi kita nampak ada Q. Q dia tanya apa yang lagu saya nak main. Nak nyanyi lagu apa? Lagu yang berada di dalam hati kamu. Ya apa selamat. So whatever song is at the top of your mind now. Tapi lagi bahaya kalau apa yang nyanyi. Oh betul. Tak apa, itu kita bincang tepi. Okay. Bincang tepi Okay, but you have to tell lah what song you playing. I want to know as well. Okay, lagu ni tengok diorang ketawa. Korang ketawa. Biarlah je orang ketawa. Tak, tu macam mana? At least we get to entertain them. Dapat pahala. Boleh ke nak nyanyi dah? Cepatlah. Lagu apa? Okay, lagu ni actually Bella dah lama tak main. Yelah, Bella sibuk kebelakangan ni. Jadi minta maaf kalau ada salah kat mana-mana. And nak tengok kod macam tak sweet pula kan. Jadi kena nyanyi live. Bella nyanyi sweet lah. Dan lagu ni seriously my favourite song. Nampak ramai kata hampir ke situ. Tajuknya Wanita. Lagu ni sangat dekat di hati saya. Bella tak tahu lah kalau korang tahu ke tak. Tapi lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Minat dia tak? Siapa tak minat kan? Malaysian Sweetheart. And she's also very kind, humble and remarkably compassionate. Tahu tak ada banyak gambar orang samakan untuk Siti dengan Bella. Tapi Bella macam tak, sebab jauh lah. Kalau tak ada dapat Datuk L. Bukan Datuk K. Datuk L. Lepas K kan L. Okay, jangan marah, okay? Tu Bella just supaya, okay? Dah, jangan marah. Teruskan. Ya, tak, memang speechless. Okay. Saya dan duduk kat sebelah ni terpegun, terpesona, terdiam sekejap. Korang yang dengar live, saya dengar sebelah ya, lagi power. Itu special untuk korang tau. Sebab Bella serius sangat-sangat malu, sangat-sangat nervous. Tak, salah sungguh. I'm always impressed. Every day I'm always impressed with something new. Masa kat Kelantan bila Bella menyanyi, masa kita pergi ke Kelantan, also impressed sebab bukan setakat Bella menyanyi. Dia menyanyi sambil disebu orang. Dia bukan